Okay, Assalamualaikum. Aku ada beli dekat Shopee alat untuk kita ukur berapa teruk keadaan tayar, keadaan botak tayar. So baru sampai. So nanti aku akan check tayar kereta aku tinggal berapa persen lagi. Mungkin tepat kalau kita guna alat ni. Okay, so alat ni nama dia, tak silap aku, nama dia tayar tread stainless steel meter. So boleh beli kat Shopee. Okay, so alat ni kecil je. Ni macam pembaris. So mungkin kita tolak dia punya gauze ni. So nanti kita akan pergi dekat tayar. Kita akan just letak dekat dia punya tayar tread tu, dekat dia punya lubang tayar tread tu kan, dekat alur tu. Jadi kita akan tekan. So kita akan tahu kedalaman dia. So kita tengok kat sini indikator dia. Okey, aku buka ChatGPT. Okey, ni dia ada tunjukkan tayar tread depth dengan dia punya sekali condition tayar lah. Sama ada kalau contoh 1.6 mm, maksud dia tayar tu dah agak teruk, so kita kena tukar tayar. Kalau tayar baru, dia punya kedalaman dalam 8 hingga 9 mm. Okey, kalau 50% keadaan tayar botak, lebih kurang 4 hingga 5 mm. Okey, so nanti aku akan ukur aku punya setiap tayar Zeekr 700X ni, dan aku nak tengok berapa baki kedalaman tayar tread yang ada. Okey, jom. Mileage kereta aku sekarang dalam 15,000 km. Kalau ikutkan 15,000 km ni, aku dah boleh buat tayar rotation. Aku sebelum ni ada buat tayar rotation masa mileage aku dalam 10,000 km. Kedai tu dia advise aku untuk buat tayar rotation setiap 5,000 km. Kalau betul-betul nak jaga tayar, tak nak bagi tayar botak tu tak sekata. So maybe dalam 2-3 hari nanti aku akan pergi kedai untuk buat tayar rotation. Okay, masa aku buat tayar rotation yang lepas, masa tu mileage aku dalam 10,000 km. Aku dapat tengok keadaan tayar aku lah. So yang ni dari penglihatan aku, dan juga aku test guna jari aku. Aku masukkan jari dan aku rasa lah dia punya kedalaman tayar tread tu kan maybe tak tepat. Tapi tu anggaran aku. Waktu tu aku tengok mungkin tayar belakang aku ada baki lebih kurang dalam 50%. Tayar depan pula lebih kurang dalam 60 ke 70%. Okey, mungkin tak tepat. Tapi hari ni aku dah beli barang dari Shopee, dah sampai. So aku akan test guna tayar tread depth measurement ni untuk aku tengok dengan lebih tepat lah berapa baki tayar tread yang masih ada untuk keempat-empat tayar kereta aku ni. Tadi aku tengok video cara nak ukur kedalaman tayar ni. Kena kira dari 3 tempat lah. Yang pertamanya dekat yang paling luar, lepas tu yang paling dalam, paling luar, lepas tu yang paling dalam dengan yang tengah. Okay, jom kita ukur. Okay, so yang ni berapa? Okay, so ni lebih kurang dalam 4 mm. Kalau kita refer table tadi, 4 mm tu kira okey. Okay, sekarang kita test dekat yang paling dalam. Okay, yang paling dalam pun lebih kurang sama, 4 mm. Okay, kita ukur bahagian tengah. Bahagian tengah kurang sikit, bahagian tengah dalam lebih kurang 3 lebih lah, 3 mm. Tapi still okey. Okay, sekarang kita test ukur kedalaman tayar depan. Okey, sama juga. Kita akan buat 3 tempat. Yang paling luar,
Okey, ini 5 mm. Yang paling dalam. Ini pun okey, ni 5 lebih. Sekarang kita ukur bahagian tengah. Ni pun okey, 5 mm lebih. So memang tayar depan ni dia kurang botak kalau compare dengan tayar belakang. Mungkin sebabkan ZK7X ni di pancuran belakang, so memang tayar belakang akan cepat botak compare dengan tayar depan. Okey, sekarang kita ukur kedalaman tayar belakang sebelah kanan pemandu. So yang ni okey dari sebelah kiri. Sebelah kiri tak silap aku dia sama line tu 4 mm. Yang ni dia lebih sikit. Okey, ni pun sama. Yang bahagian dalam tayar pun lebih kurang 4 mm lebih. Untuk bahagian tengah pun sama, 4 mm. Okey, sekarang kita ukur tayar depan. Okey, sama 4 mm lebih. Okey, yang ni okey, ni 5 mm. Okey, ni pun okey, ni 5 mm lebih. Okey, kesimpulannya tadi aku dah ukur kesemua kedalaman tayar tread kereta aku. So, yang tayar belakang tu tinggal lagi 50%. Yang tayar depan tu lebih kurang dalam 70 hingga mungkin dalam 65 hingga 75%. So, mungkin jakan aku, tayar aku ni boleh bertahan sampai setahun lebih. Okey, so nanti kita tengok betul tak jakan aku ni.